Nampak lain kan? Beliau, cuba buka. Ini nampak macam very kanak-kanak. Ini nampaklah orang dewasa. Ya. Mr. Pipit tu mahal, jelaskan lagi. Okey, baik. Thank you so much. Ya. Okey. Rata-rata hari ni saya lihat ramai yang klasik. Tahniah. Ya. Baik. Sekarang kita akan tengok pemakaian yang betul untuk tuan-tuan dan perempuan mempunyai pengaruh ataupun karismatiknya. Ini untuk lelaki. Ambil perhatian ya. Saya pergi satu-satu. Untuk lelaki, boleh screenshot ya. Pertama sekali adalah kemas. Macam mana untuk define kemas tu Tuan Hafiz? Pertama adalah warna tak lebih pada 3 warna. Cuba tengok baju masing-masing. Yang lelaki. Berapa warna Tuan pakai? Hari ni Tuan Ashraf pakai berapa warna? 3. 3 warna. Tuan dikira berapa? 1. Ya? 2. Betul. Baik. Jadi rata-rata saya tengok tak lebih pada 3. So very good. Ya, sudah nampak di situ. Kemudian aksesori. Aksesori ni bermula daripada mana? Rambut sampai ke kaki. Siapa volunteer saya nak kira? Tuan boleh tak saya nak kira? Yang pakai tali leher tu. Tuan Mesra. Sini. Kita akan tengok. Okey. Baik. Aksesori ni adalah bermula daripada rambut. Cuba tengok rambutnya. Rambutnya kemas ataupun berjala-jala? Kemas. Dikira 1. Tulis poin kat dia. 1. Okay. Lihat wajahnya. Ada kacamata tu tidak? Tak ada. Kosong. Ada kumis. Ada sedikit kumis dikira aksesori. 2. Kalau jambang, bila saya sebut aksesori tak semestinya gelang. Dia apa yang melebih di badannya. Muka kita lahir tak ada kumis kan? Tak, kalau lahir-lahir ada kumis. Jadi kita yang bela kumis tu dikira aksesori. 1, 2. Okey. Yang ketiga, warna combination baju. Baju ni labuh dengan Tuan. Ya, tulang bahu di sini, Tuan pakai tulang bahu perlu di sini. Nampak tak? Cuba pegang tulang bahu masing-masing. Cuba tengok tulang baju kita ni dekat tak dekat tulang bahu kita. Sebab tu jadi panjang. Sedangkan pergelangan tangan kita kat sini. Ini baju Tuan sudah menutup tangan Tuan. Nampak? Jadi bila tutup pergelangan tangan jadi tak kemas. Bila betul-betul di pergelangan tangan nampak kemas. Okey. Ya. So 1, 2. Kombinasi warna dia adalah warna yang 1. Silver gelap dan hitam dikira 1. Sudah berapa dah? 1, 2, 3. Ada kasut? 4. Cuma kasut Tuan ini bukan kasut formal. Tapi tak apa, dah ada kasut. Bukan pakai slipper kan? 3. Okey. Tengok ada aksesori lain? Jam perlu dinampakkan. 3, 4, 5. Ada cincin? Tak ada cincin. So nak tambah dia adalah untuk tambah apa? Okay, siapa ada cincin? Pinjam? Pinjam boleh? Cuba. Letak. Allah, jatuh pula. Tak tengah. Nampak beza tak bila pakai cincin? So, jam tangan itu, okey, jam tangan dia berbentuk apa? Getah. Spot. Spot ni selalu orang akan tengok kita kat mana? Ya. Sekarang saya nak minta siapa ada jam yang kulit ataupun yang cuba tukar. Ada beza? Ya. Kena aura naik. Baik. Tiba-tiba terus macam okey. Apa yang saya akan tukarkan adalah tali lehernya. Cik Puan Far, boleh ambil tali leher warna lain dalam beg saya? Tali leher hitam adalah untuk formal, tidak dibenarkan. Hitamnya K-pop. So kalau untuk kita tukar warna tali leher,
Kita akan tengok selepas ni. Rambut tuan bagus. Rambut tuan ni maksudnya memang tak payah ubah dah. Muka kelihatan jelas. Kita tak nak rambut tu menutup dahi, ya. Cuba tutup dahi. Cuba buat rambut tutup dahi. Tarik. Dia K-pop terus. Bila K-pop ni nampak macam opa, dia opa-opa dia macam so cute. Jadi bila so cute ni, keterampilan dia tak nampak. Dia nampak manja. Macam Tuan Hafiz, nak jadi manja ke? Tak sesuai. Ni. Tuan, acik Tuan. Dekat sini. Tak apa, sementara tu. Okay, tali pinggang, sorry. Tali pinggang. Tak nampak sebab buckle tu lebih. Sepatutnya, dia kena macam ni. Sentuh the buckle. Okay? Baik. Okay, nanti Cik Fah akan bagi tali leher. Tuan duduk dulu. Nanti kita bagi, ya. Okay, baik. Selalunya pakaian begini di pejabat mesyuarat rasmi. Okey, sebenarnya tali leher ni bermula dari barat. Dan macam tadi saya explain dekat perempuan college negeri, adakah kita sebenarnya tali leher ni boleh dipakai dan tak apa tak dipakai pun. Ya, tak apa tak dipakai. Bila dipakai untuk protokol yang betul-betul nampak firm. Ada setengah organisasi dia memang dress code-nya ada tali leher. Kalau tak ada tali leher pun tak apa. Asalkan baju berkola, kemeja berkola. Dan ditutup. Dan ada kemeja tu ada dia punya perincian dia untuk formal. Ya. Okey. So, inilah antara contoh pemakaian formal untuk lelaki. Warna-warna yang saya rekomenkan untuk tuan-tuan kelihatan lebih nampak berpengaruh. Okey. Saya tengok kebanyakan mereka yang berada di industri electrical, IT, tak berapa suka pakai kemeja, betul. Cuma saya nak sarankan tuan-tuan ubah sikit-sikit melalui contohnya pemakaian itu, nak pergi meeting, nak ada program. So slowly tuan-tuan berubah. Bila tuan-tuan berubah slowly, tuan akan rasa lebih selesa instead of tuan rasa macam tak selesa pada awalnya. Okey. So warna macam mana minta dia pilih? Warna apa yang dia rasa sesuai? Tuan. Okey. Tali leher tak perlulah kita pakai yang berbentuk Cartoon Network corak dia. Ada tau, saya tengok ada orang pakai Cartoon Network. Yang Looney Tunes tu. No. Okey, ini adalah contoh corak tali leher. Warna biru lebih sesuai untuk tuan menampakkan karis. Tengok. Sarungkan saja, sarungkan. Cuba. Cuba tu pakai, tengok, pakai dulu. Okey, ini tips untuk lelaki. Tali leher, lebar tali leher adalah mengikut ukuran badan. Semakin lebar ukuran badan kita, semakin lebarlah tali leher itu. Badan Tuan Ashraf dengan Tuan Hafiz tak sama, jadi Tuan Hafiz memerlukan yang ini, keeper. Ya? Okay. Yang skinny ni, big no. Skinny is trend sahaja. K-pop lah sebenarnya yang banyak menaikkan skinny. Sebab mungkin budaya mereka terlampau rigid. Jadi mereka nak pecahkan rigid tu, diorang yes. Baik. Ini. Ya. Nampak tak badan masing-masing lain kan? So nampak tak kelebaran tali leher tu? Okay, next. Okay. Tengok seluar, cuba berdiri lelaki. Berdiri lelaki masing-masing berdiri. Cuba dalam partner masing-masing tengok seluar labuh sangat ataupun singkat sangat. Sepatutnya labuh seluar adalah menyentuh hujung kasut yang kita pakai tu sahaja, ankle. Ini okey. Ini labuh. Tuan pun labuh. Dan tuan besar dengan tuan. Tuan kena kecilkan sikit. Badan tuan tak besar tapi seluar tuan besar. Ya. Ini just tapi nampak skinny. So skinny pun untuk formal tak ni ya. Tuan bagus. Tuan bagus. Seluar tuan padan dengan saiz dan juga ni. Okey. Tuan bagus. Tuan Rahman. Tu contoh antara seluar slack yang bagus lah. Okey.
Okey, cuba masing-masing cek kawan masing-masing. The department. Oh ya. Oh, the standard seluar ya. Kan? Tak apa, kalau tuan rasa tak biasa, sikit-sikit ubah. Ya, okey. Baik. Sama juga apabila ketat belakang semua itu, kalau kita rasa selesa, itulah kita punya ni. Nampak tak kemas je. Pleated dengan non-pleated. Contohnya pleated kan. Ini adalah untuk mereka yang punya perut yang lebar. So pleated ini adalah untuk memberi ruang kepada perut tu bernafas. Kutu jadi macam ni. Ini adalah mereka yang ada six packs ni. Tak ada perut. Jadi relax je. Sebab itulah body shaming ni berlaku disebabkan apa? Kita menonjolkan perkara yang tak sepatutnya kita tonjolkan. Kan? Tapi body shaming ni ada akta lah. Siapa-siapa yang body shame akan disabitkan kesalahan di bawah akta. Hati-hati. Okey, baik. Ni. Ambil gambar ya. Aksesori yang perlu untuk tuan-tuan ada. Tali leher, dompet, wallet, jam tangan. Ini adalah kumpulan black. Kalau pakai kasut hitam, stokin hitam, tali pinggang hitam. Itu sudah mudah. Ya? Okey, macam tuan, saya nak minta tuan berdua tak-in boleh? Yang mana yang tak tak-in tu tak-in. Siapa yang tak tak-in, tolong tak-in sekarang, saya nak tengok. Tuan Rahman tak-in tak? Sekarang ni tugas tak. Okey. Cuba tengok siapa yang warna hitam.